Okay. Ya. Come on guys. Ayo. Bagus sekali pakai. Ya guys. Let's go guys. Tap guys. I'm loose. Kalau terbaik gracias. Gracias. Ya ampun, menang aku cuy. Aku pada tidur. Kuat kan aku? Pada tidur. Kuat kan? Nanti kalau kau ke Malaysia, kau buat live, nanti aku bilang sama teman-temanku semua datang, escortmu. Aku di Malaysia ini, kau tahu siapa? Kalau aku turun, macam cerita Tamil, semua orang lalu tutup, buka jalan. Oh ya? Puspa. Kau tahu Puspa? Puspa apa? Apa bilang aku seperti dia? Sesungguhnya aku tak pernah cinta, karena kau tak seputih melati. Oh, putih melati, merah delima. Siapa yang baik hati pasti ku terima. Wow, ya Puspa. Mantap. Indra. Tapi terima kasih ya kau accept aku ya. Nanti kau guys, orang Malaysia tolong follow dia. Dia TikTok ya, dia TikTokers Indonesia yang baik, enggak sombong. Nanti ada masa aku invite kau lagi, kita ngobrol lagi ya. I follow you. I follow you back, okay? Okay. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf saya tak berani follow back. Saya tipu je. Tolonglah unfollow saya balik. Tolonglah unfollow saya balik. Tolong. Kalau ada pertemuan lagi, bertemulah kita di lain hari. Tapi untuk follow dia ada blue tick ke, dia tak ada tick ke, aku tak berani. Perempuan yang aku follow Vandela maybe. Itu pun sebab memang orang dah kenal bini aku. Lepas tu dia selalu sebut nama kan. Vandela, kau ada lagi ke? Cuy Vandela, gimana, mana lo? Oi cuy, alamak dia dah keluar ke? Aduh, aku nak tanya tu. Lepas kahwin terus tak live Syul. Tak ada nama dia, Vandela. Alamak dia dah keluar tu. Cuy. Alamak, follow je bukan ada apa pun. Kalau kau kahwin nanti aku minta kau follow perempuan-perempuan tu. Memanglah dia tak seksi. Kau ada bini, kau follow perempuan tu, nak tengok kau kena cekak dengan bini kau macam mana. Aku nak Vandela bukan Daus Bakjo. Kenapa view sekarang tak macam dulu? Macam mana rezeki bang. Sekarang tengok. Mana abah cuy? Aduh dia keluar pula dah. Janganlah spam Daus Bakjo. Alamak Vandela, kau boleh keluar. Saya okey je. Suami saya follow perempuan. Oh ya ke? Bagus saya kak. Tak apalah kak. Mungkin bini saya tahu saya gatal. Nah, aku tak nak orang lain. Aku nak sembang dengan Vandela kejap. Jangan atu-atu saya kejap lah. Kau tahu Vandela tu saya dah lama tak borak dengan dia. Aduh. Boleh tak kontak Vandela je? Sabar. Aku nak tanya dia. Lepas kahwin dia terus tak live dul. Dia dah kahwin dah. Bila dia kahwin tu dia ajak saya. Tapi yelah, takkanlah saya nak pergi jauh tu, kat dekat Indonesia. Memang nanti sabar. Kita akan step by step. Kita ada step by step. Sekarang ni mana si Vandela ni? Best duk dia. Dia bukan sebab mengandung. Dia daripada awal kahwin dia tak live lah. Selamat malam. Oi Abang John. Lain yang cari, lain yang datang. Terima kasih Salmon. Cuba kau pergi komen kat video Vandela sekejap. Acak S panggil lagi tu. Baru dia notice. Aduh, aku dah kata dah tunggu sekejap je. Abang John, tak ada live ke ni malam? Sementara tunggu dia, random sekejap lah dengan orang lain. Aduh. Dah lah tengah sedap borak dengan Indonesia tadi. Hello. Where you from? Indonesia. Wah, Indonesia. Malaysia. Oh, hai Malaysia. Hai. Bikin apa? Nggak ada. Nggak ada. Baru aja naik. Naik apa? Live maksudnya. Oh, live. Yes. Ganggu ya? Tak apalah kalau ganggu, sorry ya. Tak ganggu. Tak nak lah, tak pandai borak. Saya nak cek yang pandai borak.
bukan cantik. Macam yang tadi tu yang pakai tudung tu dia pandai borak. Dia ada borak-borak. Ini bila je. La ilaha illallah si Vandela ni mana? Aduh. Tanya aku sihat cuy, baru cakap sihat dah hilang dah kau. Ni best friend saya dekat Indonesia guys. Dia best guys. Lepas dia kahwin, dia tak live lah. Cik janda je. Kepala otak aku cik janda. Kau ingat ni lah apa cik jodoh ke? Tak ada lah. Ni siapa pula invite aku ni? Hi. Hi. What are you, bro? I'm fine bro. Where are you from? No picky. No picky. No picky. 3M, 38M. Aku tak kisah orang tu ada rupa ke, cantik ke, follow tinggi ke. Aku suka orang yang pandai berborak. Kat mana pula? Aku suka orang yang pandai berborak. So bibit tidur bawah lah. Alah, dah tak ada dah pula si Mandela ni. Tak apalah, carilah siapa yang ada. Aduh, tadi tu dah random best lah. Korang duk Mandela. Aku nak cari dia, dia tak ada. Awet tadi tu tak tahu macam nak cari balik, tak follow. Warah siapa? Saya mana tahu siapa Warah. Oh. Sekejap Maybe je lah Jap. Maybe nyanyi. Nak kena pantau Osman. Daus. Alfina. Uish, korang dah berbual macam-macam nama ni. Sabar, biarkan saya random. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ui, sejak masuk ya. Accept lambat lah. Tak ganggu ke. Tak, ada tadi dalam masa yang sama ada 20 orang tengah invite. Aku reject tengah reject. Aku tengok nama mana yang aku nak. Oh, acak S. Aku accept. Kau kalau famous pun Aku tak tipu kau. yang tu belah negara tu aku tak nak. Itu aku pun ramai tadi. Ani kau tengok. Dalam masa ni dah 3 orang tengok aku SS. Accept. Kalau daripada negara Nepal kau tak payah. Ni ah. Kerja ni buat apa? Apalah Ni cak. penakut. Ni, ini KJ. Aku kenalkan kau. Ni KJ apa, rambut pun tak semegar, rambut pun tak ada. Kalau aku bagi kau, Korang nak bagi aku acap elok-elok sikit bercakap tu ah. Aku ni kalau marah lain aku ni. Ya, sorry TikTok. Sekejap. Apa aku takut? Kau tengok kawan aku ni. Dia invite aku. Ni yang invite aku. Nuar pergi kerja lah Nuar. 6000. Hello. Akak, tak nak akak. Busy. Who's my friend? Busy. KJ, Bye-bye. KJ kepala botak. Ni tak boleh tengok perempuan ni. Dah ada bini pun sangap ni. Betul. Kau dah ada, kau dah ada bini kan? Kau dah ada KJ, bini ni. Aku bagi tahu bini kau KJ. Baik kau turun. Tak mana otak. Ada bini ni perempuan. Tengok. Kau tengok. Jagalah hati bini. Khalas. Tengok dia katakan kau dah lah rambut tak ada. Rambut pun tak ada, nak try dia pula dah dia kata. KJ kau turun lah. Kerja Nuar. Punishment dibuat juga. Aku lah Turun lah khalas. KJ kau tengok Kenapa Aku kau marah? kalah. Salah kalau salah kalau boleh kau. Kau cakap je bahasa negara kau tak ikut aku. Aku negara sama dengan dia. Kau tak tahu ke mak aku lah Arab tu. Nuar cepatlah kerja Nuar. Aku marah ni أيوة Mama. لعبتوا مع بعض مش فاهمة. KJ kau dah ada bini kau turun lah. Kau dah ada bini kau turun lah. Turun. Kau tengok perempuan lain buat apa? Kau ada bini kau turun. Aku Turun lah. cakap kau turun. Bini kau baik kau turun. Baik kau turun. Kau turun sebelum baik kau turun sebelum Kau aku tengok turun. macam-macam kau KJ. Aku Acap. berhati lama dah kau ni. Orang bercakap macam ni aku kumpul-kumpul aku طب bagi انتوا kan. انزلوا Kau bagi. Kau bagi. Kau bagi. Bye pergi. 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 Kau pun sekali pergi. لا هذا اللي تحت عم يعمل لي Dah, هيك. Pergilah, Adil. Kau pergi je lah. Adil, Adil. Cabut je lah. Pergi. Abang kalah kalau boleh bahas. Jap dulu, Abang ni. Saya 2-3 ringgit. Saya. Mari. هذول الصينيين لسه بيفرطوا مش اصليين. Nuar tak boleh pergi. Muka dah biasa. طب خلاص Nuar muka biasa. يا شوي لا.
Alas meja, alas meja. Alas meja. Alas, luar muka luar Alas lubang. meja, alas meja, muka KJ. Luar muka lubang. Luar muka sayur. Ai cap. Ini ngapa Aku betina cakap ni tak Arab pergi-pergi ni, ni ah? هذا صيني صح؟ Turun lah. Tadi dah kata goodbye. Goodbye tu turun. Kau turun. Alas meja, muka KJ. Botak. Bukan alas meja. Alas, ulang alas. Tap. Apa kau nak apa? Belum fikir lagi, jangan minta tap. Kapal terbang, Kapal terbang bapek kau. Kapal terbang nenek kau. Kapal terbang. Motor pun motor pun tak habis bayar lagi kau minta. Alah. Alah, habis keceplas. Ali ya Mulana. Weh. Betul. Noah punya follower dia 2.1 juta bodoh. 21 juta. Wih, Dia- alamak. Usama tak cakap lah Nuar. Pergi kerja lah. Aku Ui, nak pergi tidur ni lah. nama dia ada blue tick Noah. Cap. Nama dia aku boleh cakap. Cap kau mute lu KJ, aku dah mute dah. Dah mute dia. Dia sibuk botak Ibu ni. bising. Nah. Ni aku Ni aku nimbat tengok. aku nimbat kawan aku. Ni. Hei, tiga orang. Jangan lawan KJ. KJ tak kuat. Kita lawan Rian. Mute. Betul. Memang tak, kami semua mute Kami dia. mute dia. Aku tak dengar dia cakap. Kami kalau dia. Kami mute Dia tak kuat. Dia nak apa? Dia memang tak kuat KJ pun. tak kuat. Betul. Dia duk suruh Noah buat denda daripada tadi. Dia cakap apa? Kau mute dia, Ryan. Kau mute. KJ, kau tak kuat. Apa dia marahkan sangat ni? Aku dah mute dah. Acap elok-elok aku bagi kau orang ah. Bagi apa kau? Kau kira aku punya bagi. Jangan lawan KJ. KJ dah tak kuat. Dia akan Betul, lawan tak aku. kuat. Betul. Dah sendu. Bukan. Dia kuat. Tapi petang dia kuat. Dia petang. Malam dia dah tak kuat. Malam tak kuat. Orang tak main petang setiap pagi. Orang kalau boleh siap Dia petang, kena malam main pagi, minyak. pagi, Dia kena main minyak baru kuat. Betul. Redup. Okay. Kalau nak betul-betul, tiga orang bergabung, kita lawan Rian Arifin. Tu ajak KJ pun boleh tentu menang tu. Kau kena Dapatlah Nuar. Aku malas bercakap borak-borak macam ni. Lama betul. Noah, kau ni dah kagak buat lah denda. Kita Dah, tak kau lari kalah, je kau kau lah ni. nak. Kau je pakai nama AI team kau tak nak buat KJ dia Kau, punya punishment. kau jangan buat malu ni lah kau punya leader Kau, lah. kau, Buat denda lah. leader kau dah tengah kalah lawan je dia lah, tau. Noah. Kau dah kalah dah kan? Pakai akal kau ni. Kau asyik kalah nak lari je. Kalah nak lari je. Kesian lah Kau kat nak dia. lari je Noah. Dia kalah ke KJ? 50 kali Kau kalah buat lah Noah kau ni. Kerja lah Nuar. Elok-elok lah KJ AI team kau tak kena buat punishment. Kita tak kena buat tau. Kau punya muka Khalifan jauh beza. Tak lalat je sama. Jangan cacah kau leader. Kau pergi lah buat benda. Kalah buat lah. Kau budak baru tau. Respect sikit. Respect sikit. Itu budak Nuar kan Baru kawan masuk kau. buat Kau video dua. kawan kau orang apa? Kalian bully-bully. Kan kawan. Orang baru puji buat video sejam setengah. Video kedua terus 3 minit. Kalau otak kau lah pergi cepat. Memang senang hidup kau. 6 minit video KJ, apa? kalau kalah buat lah Open KJ. pen ni panjat pokok ke? Naik basikal tolak tergolik. Amboi senang konsisten. Cakap. Oi, monetah tu tak faham ke? Wah, nampak. Kelantan dekat Kelantan je Zakil. Monita. Nak duit Noah. Kau nak 100. Tangkap bebe. Dapat 100. Mari cap. Jangan suruh lah Nuar ini kerja Kau ingat kat kau ni. besar Lama aku betul lah takut ke? menunggu. Mari sini. Nama kau apa, Bebe? Abel, nama dia Abel. Tapi jangan pukul dia, Cap. Jangan. Sekarang baba. Kena open ni kita Dia anjir boleh aja. letak umpun-umpun mancing udang. Aku tak pandai. Dia pandai. Woi, Noah, bonok. Petang tadi aku record kat rongkor. Kau tak accept aku gila. Ya, kau tahu. Aku dapat 8 ekor. Lebih kau apa? 8 ekor udang. Jangan borak kita, Noah. Kalau ada 8 ekor, jangan borak. Woi, malam-malam aku pergi ke FP. Oh, semua aku pergi mancing semua tengok aku. Haram tu lah. Tak apa lah. Aku kumpau Nuar. tu. Oh, cepatlah apa benda. Baru-baru nak berjinak ke apa? Oi, aku dapat udang. Bukan udang galah. Udang rimau ke tu. Apa itu senang je. Perempuan Udah lah Nuar. Oh, diam lah Kerja kau. lah, KJ Nuar. diam. Hormat sikit. Kita orang Diam, perempuan tau. tengah borak. Hormat sikit, Diam, KJ, diam. Kau muka macam tak sihat je aku tengok kau ni. KJ. Pergi makan ubat dulu. Pergi sunat. Bebel je kerja. Weh, Macam- Cap, kau mancing kat mana? Aku mancing kat kolam. Kat mana? Kat sungai macam ni. Lepas tu Dah berapa dia kali buat kau mancing? Dah berapa kali dah? Lepas tu kan dia bagi yang udang besar tu sebab customer ramai. Dia kata okey ACS yang akan lepaskan. Aku takut lah nak pegang udang. Aku tak rasa pegang udang. Nuar. Sabar boleh tak sabar? Kau tengah borak kau ni. Orang tua-tua cakap jangan menyampuk tau. Sabarlah. Kau ni dah lah macam tak Kau sihat. tattoo punya banyak. Kau ingat aku takut. Ni Noah. Ni besar kan. Ni yang besar kau udang tu. Nuar, jangan macam tu Nuar lama Jangan betul aku menyampuk. nunggu ni Orang dah. kata ni. Jangan Oi, Nepal. menyampuk.
Nepal. Lama betul aku menunggu ni Udang lah. galah kan besar ni, besar ni. Dia bagi besar ni. Dia suruh aku lepas. Dia kata lepas lah aku lepas betul-betul kat tempat aku mancing. Haram jadah hujung yang dapat. Sial tu dia pergi jalan sampai hujung. Aku lepas betul-betul bawa kolam aku duk. Asal kau ingat apa? Udang tu tak ada kaki. Kata udang tu tak ada boleh berenang. Memang lah kan jauh. Udahlah Ryan Acap. Udahlah tu. Aku lama menunggu ni dah. Noah buatlah denda orang Noah, tu. kau daripada tadi kerja gelap pegang tek lalat. Kerja gelap pegang tek Tapi lalat. kau aja yang aku tunggu ni. ha? Banyak lagi orang yang nak menunggu aku ni. Banyak lagi orang tunggu dia. Buat video sejam setengah. Kau buat video 6 minit. Kau ingat cerita apa? Buatlah Noah. Buatlah Nuar. Aku malas dah. Dengan jam Ashura, Ashura. Ashura buat. Aku ni kejap lagi ni Kang. Kau dulu lah. Aku nak random jap. Ashura. Cepatlah Ashura. Ashura gila ni. Kau tak tengok ke nama bulan ni apa? Ashura. Ashura tu bubur. Ashura. Asnura. Ashura enggak. Asnura. 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 Asura pula kau. Kau kalau tak tahu, kalau tak tengok, jangan buat-buat tengok. Jangan buat-buat minat lah Rajin. Lantak lah dia tengok. Bukan, Aku tak aku tengok ke. Karina je. Engkau belum berminat lagi sebab baru 3 konten. Kalau aku tengok sorry, pun tak sorry. dapat duit lagi. Nanti dapat duit aku tengok. Sorry. Aku Karina tak tengok. Noah aku tak tengok. Atau kau tengok apa? Aman Azan. Mana tahu. Aku tahu lah. Aku tengok muka kau dah tahu dah. Ryan cakap dah Ryan dia nak kerja. Kau Sana, tak kerja aku sana nak yang turun ni pakai dah. crop top. Aku pening ni dah. Lama pula nak menyetel-nyetel aku macam ni. Babi betul lah. Yelah. Aku tunggu dulu lah. Nak kerja tidak. Bodoh punya Noah. Aduhai. Tak Vandela ni mana ni? Aduhai. Aku ni nak naikkan kau Vandela. Kau boleh hilang pula kau. Orang nak berpodcast mana ke lama hilang. Bahichan, saya bukan nak fikir lagi. Saya nak random dulu bang. Abang ni lebih suruh saya fikir. Kalau saya fikir bukan abang bagi saya gift pun. Biarlah saya bawa borak dulu. Macam mana boleh 11k gift? Abang Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Apa kabarnya? Kabar baikku di sini. Apa kabarmu di sana? Kabarku baik saja. Aku baik. Ada kena sambung dengan dek setan ke? Hah? Macam tak sihat je. Kena stroke. Sehat Kena sambung dek setan walafiat. ke tadi? Alfina. Ya. Kamu tahu satu perkara? Apa? Ataupun dua? Satu je. Kamu tahu satu atau dua? Dua. Mana satu ni? Kejap satu, kejap dua. Yang mana ni? Dua. Okey, yang pertama, kau sekarang sudah viral di Malaysia. Kenapa? Itu sebab Kak Acap aku ini mau ngobrol dengan Kak Acap lah. Terima kasih banyak. Hai. Yang kedua, Oh. kalau dah pakai tudung, tak payah pakai topi. Buka. Kau nak tutup aurat apa lagi? Dah tutup tudung, dah betul dah ya kau pakai pula topi. Biar gaul. Kenapa? Gaul. Apa tu gaul? Gaul kece. Gue Itu kece. apa? Kece tu keren. Oh keren banget cuy. Kau tak bilang, bentar. Bawa lah. Kak Acap pun harus keren macam saya. Gue kece dari lahir. Ya beginilah udah takdir.
Terima kasih teman-teman yang sudah follow aku. Jangan samakan aku dengan yang lain. Semuanya. Kok nggak bilang mau keren? Iya. Oh man. Keren. Yo. Gue kece. Dari lahir, ya beginilah udah takdir. Sekali jurus, langsung mahir. Hehehe. Sabar. Sabar, oke. Kalau mau rap, ini gurunya, bentar. Oh, oke. Kutunjukkan padamu ilmuku. Hmm, Kau mau nengok aku rap? boleh. Aku rap untukmu. Namamu Alvina? Yeah. Alvina Buffalo? No. Biasa aku dengar Alvina Buffalo. Alvina Salsa. Gimana sebutannya? Gimana sebutannya? Alvina Salsa. Alvina Salsa. Salsa. Alvina Salsa. Gitu. Baik. Bentar ya. Oke. Apa itu? Ditunggu. Ya. Yo. Alvina Salsa. Listen. Aku rap untukmu yang di Indonesia dengarkan. Ini laguku tujukan padamu yang berada di sana bukan di sini, tetapi dengarlah dengan pakai emosi kerana aku sendiri tak tahu aku masih di posisi ataupun hanya integriti posisi menanti ku tenanti kau di sini menanti. Yo Alvina Elsa dengarkan ku makan bakso beranak-ranak, anaknya ada 3, satu namanya lembu, satu namanya kambing, satu namanya tekun. Oh ini cerita bukan pasal haiwan saja, ada cerita juga ku ceritakan kepadamu. Yo yeah Alvina Halo gimana? Ini dia. Kau bisa. Aku lagu Jawa. Ya, try. Nggak penting Jawa ke Jowo ke JW ke Jangkrot ke kau nyanyi aja rap. Ku mau Alam. dengar. Dengar. Musiknya mana musiknya? Tak ada. Gimana mau rap nggak ada musik? Tak apa. Ini memang ada lagu. Aku nak ini. Nah apa? Ini nak nyanyikan. Ya, silakanlah. Oke. Giginya ompong menggerong rantau gudel menam nyungsep. Tuyul gendul kesana kesini ngempit gendul. Genderuwo telo tampak loyo. Jangku jalannya mereng-mereng doyong. Belum selesai mana bunong jinong ro. Pak Maya teguling ke Bengawan Solo. Dengan irama alunan nong jinong ro. Pak Maya pulang jalannya geloyoran. Enton den enyonen cene nondan enton den encune nyuni nutun ekoneto eto enu eto nak itu lagu era tu, lagu raya tu. Hei, kau bisa ngomong Jawa cuy? Cuy pula, kau bisa orang Jawa? Bisa. Hei, boleh nggak kalau aku tukar namamu daripada Alvina jadi lain? Apa? Aku panggilmu Vandela. Kenapa? Kerana dulu aku punya teman, perangannya sebiji denganmu, cuma kau lagi gila pada dia. Kenapa mulutnya besar banget tu? Too much. Kau ni muka elok tapi seperti kena rasuk dengan dek setan kau ni. Aku sekarang udah pandai main lagu. Oh. Mau denger? Boleh. Apa yang kau ramah-ramah tu? Menusuk hati itu langsung menghayati. Ya, kalau menusuk di hati terus ini kenapa tadi di sini tu? Di sini. Ya, tangannya jaga-jaga ya. Viewernya di Malaysia ini jenis nakal-nakal. Oke. Ya. Kalau dah mata bertentang mata,
Hati di dalam bagai nak gila. Pertama kali ku melihat wajah si dia, kecak-kecak pertemuan bermula di taman si kebun bunga, kecak-kecak situlah hai mulanya berjumpa bertentangan mata. Mulai dari itu hatiku tertanya-tanya, siapakah gerangan si cantik jelita si dia? Ai bernanya Teparebel enate del na podel Shua she shin shoi Shi sher chin choi Le chin shu Wai shin ho Oshi. Kenapa kau terkejut cuy? Aku bisa nyanyi Cina. Yang benar. Jangan tipu kan, bukan tipu kan. Sikit. Jangan bukan tipu kan. Dengar. Langsung dengar. 我们是相守的是相上，我只来nam song nom goya. Thailand pun bisa. Yang tadi itu Cina. Thailand pun bisa. Kau bukan biasa-biasa, kau luar biasa. Memang. Coba Thailand pula. Bentar. Aku lupa lah. Apa teh? Kau nak kalau kau ni enggak? Sat kau ni kap ni Alvina kau le kat lai ni kap. Sat kau ni kau lai kap ni kau lai kau dan kau tak kau kau kap cung cấp để kể lô tay họ bắt tới lấy yo. Mà lấy thôi này tỏi ni ra trên tay hả? Chuyện này cái nào put tên này cái nào put từ lấy cái nào put từ lấy cái nào put coi melu chu kap ra Alvina cái kan có ta lấy thấy phấn là gọi cái tách cổ lại hả? Phết thằng nào hả? Khăn thôi hả? Xin chào hay hả? Temanku. Memang. Kau bisa Thailand langsung. ขอกีขอแปะแพงมาลิงกิงกองสระนั่งกองแกงมานามานิงมับมาแล้วกองแกงงงเงงสวีทแจง Langsung. Memang begitu, segitu aja. Dia ada lagi. Apa tu? Kok nggak ngerti? Dah segitu aja ya saya tahu. Ya ampun, kalau nggak bisa nyanyi lagu Thailand jangan dinyanyi nih orangnya. Wih, lembu. Lembu ke gajah? Wih, gajah lembu. Nih, yang ini. Aman cuci periuk. Cuci periuk. Aman cuci periuk. Ini orangnya. Memang lah Kak Acap ni memang pandai sangat berbagai bahasa. Yang pandai itu aku. Kau ni siapa nih mau invite aku dari tadi nih? Enggak mau aku nih. Siapa nih? Oke. Gini nih. Apa yang dekat sangat mukamu tuh? Ya memang gininya terlalu banyak sebab aku gitu. Yang gini. Kenapa macam orang cacat cuy? Itu Joker. Oh, gimana Joker? Gimana? Macam itulah. Kau bisa buat Joker? Bisa. Gimana kau bisa? Ahli aku dah ahli aku. Ni siapa nih? Bentar. Aduh, Alvina, kalau orang yang nggak bagus, aku naik balik ya. Bentar, siapa nih? Okey. Nak apa? I'm a big fan. Oh, you don't speak English. Cannot. Alvina, turun lagi naik balik. Jom. Oh, I'm not going to be stealing it. Aku bisa.
Siapa tu? Kenal lah. Big fannya akak. Di Malaysia ni banyak mau jadi pacarmu. Gimana ni? Satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau suka. Asik. Jadi kau Karena diriku bingung, harus pilih dia atau dirimu. Asik. Begitulah jawabanku. apa jawabanmu? Mau nggak? Bingung lah. Ramai banget nih di Malaysia ni bilang Alvina. Ku bilang dia masih kecil. Betul. Masih muda, belum balik. Betul. Apa yang belul? Betul. Belum balik lagi ku bilang. Masih kecil. Masih kecil. Masih kecil lah. Doang. Tambung. No mana balik. Nona pasomilanya. Aku tak faham lah. Kok yang gini kalau mau carikan bini, guys? Macam orang gak sihat nih, cari orang lain lah. Dia masih kecil otaknya. Thank you Kak Duha. Kecil-kecil otaknya udah parah. Gimana kalau besar nanti? Aduh, kau live di gua ya? Ya, Kenapa hari-hari live di sini? beruntunglah aku live di sini. Sebab Kenapa kalau ramai orang tanya, kau di kat mana? Kau kat mana? Kak Dua. Kak Dua? Gua. Kak Dua? Gua. Ya, kenapa kau live di gua? Betapa kah? Hah? Itulah. Cari ilmu. Ilmu menurun. Tak sanggup Apa tu? aku. Setan kah? Tak sanggup. Ilmu apa tu tadi? Ilmu hanya saya seorang yang faham, yang betul-betul bisa itu hanya saya seorang. Ngomonglah sama gue motor tadi. Ilmu apa tu? Lagi sikit tu mau masuk dalam badan tadi tu. Bilang ngobrol sama gue. Itu ilmu yang sangat ilmu berbahaya. Ya, apa yang menyebabkan ilmu tu yang sangat berbahaya? Ilmu masuk angin. Masuk angin. Aku ada ilmu juga. Apa? Keluar angin. Ketut. Ya. Buang angin. Kenapa kau ketawa? Memang itu ilmu yang memang jarang orang guna. Jarang. Oh, siapa ni? Belum. Belum. Baru nak mula. Oh, baru. Belum. Belum. Om. Kenapa kau marah juga? Yang kena gasuk tu aku kau tak payah. Oh, ya. Memang agak tertular lah. Kalau dah aku kena gasuk, kau kena gasuk, siapa nak selamatkan kita? Aku kena gasuk, kau pun kena gasuk. Sabar. Hai, nak kena gasuk tu. Badabis. No travel. Badabis. No travel. Badabis. Ambil lah. No travel. Ambil apa? Ambil lah yang kerasuk tu. Kuat sangat ni. Kau dahsyat kan yang tadi tu kan? Dahsyat. Walah weh, daripada jauh buang Dah aku buang Kau tepi ke laut sana. Kau boleh berobat orang-orang sakit ya? Bisa. Waduh, gimana kau ada ilmu yang sebegitu Sebab dia kuat ni. But Memanglah aku berbuat di sini. Macam itulah. Bagaimana kau bisa mengobatin? Sebab saya bertapa di gua ini yang sangat sakti. Apa yang ada pada gua dekat situ
jangan heran kalau lihat Inul goyang. Radang panas agar seksi, maafkanlah. Jadi nak tanya, dekat belakang gua itu ada apa? Ada hantu ke? Ada toyol ke? Ada pontianak langsui ke? Pocong apa semua? Kalau ada bagi tahu saya. Saya ini orang saja. Pada Alfina yang di sana, sudi-sudilah bercerita agar semuanya senang-senang saja. Asyik. Aku sedap pula lagu tu. Hebat kali. Akak, aku bisa bahasa lagu Spanyol pun. Oh, cuba. Luego conmigo se va. Esa cosa mía se no va a cambiar. Me quiero menos por tu lado. Na 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 na. Dah. Lagu apa tu? Aduh. Tapi lagu ku tadi keren kan? Keren. Memang spontan. Uhui. Baru kau tahu kan? Emang. Siapa bilang aku biasa saja? Siapa bilang aku tak ada apa-apa? Sebenarnya aku ni lelaki biasa, tapi ingin jadi luar biasa. Kalau ada engkau, aku pasti jua. Kerana kita berdua sudah berteman. Jadi bolehkah kau ingatkan dekat diriku, siapa yang belakang kamu? Warna-warnanya putih, tinggi-tinggi dan panjang. Badannya sengit-sengit, kusipikan seram. Oh, panjang-panjang dan putih, lebar-lebar dan putih. Siapa yang belakang kamu, bilang sama aku. Jadi di sini saya pembawa acara nak tengokkan pada korang semua. Bawa tengok gua, nak tengok gua. Ini. Itulah apa lagi? Itulah nak tengok apa lagi dah gua. Ini gua angkat. Alamak, apa tu gua angkat? Waktu malam-malam. Sekejap. Terdengar suara burung. Kenapa burung tu bunyi malam-malam? Sebab itulah itu. Itulah burung hantu. Burung tu betul ke? Betul. Aduh, di sini ada 3. Takutnya. Kenapa burung tu bunyi malam-malam? Sebab kau siang tidur. Burung hantu tak lelap malam. Malam tu dia bangun, dia cari mangsa. Dia memangsa anak-anak kecil yang bandal. Anak-anak tetik? Ya, yang nakal. Asal pula anak-anak tetik? Kat Indonesia tetik tu maksud dia apa? Maksud saya, anak kecil merpati. Oh, kau kena tahu bahasa Malaysia dengan Indonesia ni dia kadang-kadang bunyi sama, maksud lain. Anak kecil, kecil. Aku dengar lain dah tadi tu. Merpati kecil, betul ke? Ini kecil. cerita real. Takut. Tapi boleh ke bawa pergi sana nak tengok ada apa? Tak ada apa-apa lah. Nak tengok. Ni, tengok kan. Ni rumah dia. Belakang rumah kau gua? Dalam rumah lah. Tapi dalam rumah? ini tapi kau ini buat rumah dalam atas gua? langit. Kau buat rumah dalam gua? Ya. Sekejap, nak belah sana, sana rumah. Ini rumah. Ni rumah, sepi ni apa? Ini bebatuan. Awalnya ni kolam lah. Kolam ikan. Betul mana ikan dengan kolam ni? Waktu itu ada ikan, cuma pada mati semua sebab takut sama burung hantu. Dah tahu ada buah tu, beli ikan kat situ baru. Dimakanlah tu ikan. Adik-beradikmu mana? Dah tidur. Kau enggak tidur-tidur? Tidur. Bentar lagi aku tidur. Kau kalau tidur esok sekolah lagi enggak? Tak. Kenapa tak sekolah? Dah. Dah habis? Dah. Gak mau sambung?
InsyaAllah nanti kalau ada rezeki lah. Kalau nggak ada rezeki mau jadi apa? Orang kaya. Semua orang mau jadi orang kaya. Ya. Sekarang kau pandai apa? Kau buat apa? Kau di taman di rumah rumahmu ada padi-padi nggak? Ada. Kau punya? Tak. Siapa punya? Nenekku yang punya. Nenekmu punya, bisa lah kau petik padi itu. Tak lah, aku minta. Nanti kau minta ya. Boleh. Ya, aku pengen lah mau tengok di waktu siang rumahmu ada apa ya? Di tengah sawah ya? Bukan? Bukan. Seberang rumahku ada sawah. Belakang rumahku ada pantai. Betul kah? Yo. Betul-betul ada pantai? Betul. Wah, mau tengok bisa nggak? Tak bisa lah kalau sekarang banyak hantu. Hantu bukan waktu di pantai aja. Di dalam rumah pun ada. Ada. Cuma di pantai itu lebih banyak. Lebih ganas. Jangan takut, aku ada. Aku sedia payung sebelum hujan ya. Ayat kursi dah hafalkan. Sudah. Dah. Jadi nak takut apa? Kalau keluar baca saja layak kursi. Masalahnya 5 menit dari rumah ke pantai walaupun belakang rumah. Gelap. Tadi kau bilang belakang rumah. Belakang rumah cuma tak belakang rumah ni rumah ini pantai tak. Dah kesapu ombak aku. Kesapu ombak. Polis lalu di rumahku, polis. Pak polisi. Pak polisi, cok. Pak polisi. Pak polisi. Kau jangan takut. Aku ini hero cerita Tamil. Kau pernah tengok cerita Tamil nggak? Tak. Gimana ya? Hindustan. Boleh Julia, boleh Kang Gena. Tahu kan? Iya. Kalau aku jatuh di depan balai polis, semua lari. Akulah. Oh, hero. Puspa. Aku pun bisa nih. Thank you. हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं ने छुपा लो Tidul vadil, Dehona, Kitune, Kichonadul. Asik. Tanya. Syara si keketong tanya. Pong tanya. Sedap. Bodoh lah. Sedap ke kak? Sedap lagi kau diam. Hey. Kalau mau nyanyi lagu Hindustan, kau kena ada feel-nya. Macam tadi macam mana yang kau ha tadi, macam mana ha tadi? Macam mana? Pewat ke cakap sedap. Apa itu suara sedap? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Rahmat. Ya Ustaz. Kita di penghujung tahun Ramadan makin menjelma. Jadi jangan kita lupa di Indonesia, di Aceh pernah berlakunya tsunami yang amat dahsyat. Jadi jangan kita lega dengan dunia yang hanya sementara, yang tiada penghujungnya. Ingat bahwasanya mati itu adalah perkara yang benar dan sebenar-benarnya. Tiada yang benar selain yang benar-benarnya. Betul. Jadi Alvina, Ya. tadi Ustaz ada lalu di kawasan ini. Ustaz lalu di waktu malam yang sangat gelap. Tengah Ustaz lalu, tiba-tiba Ustaz dengar
Ustaz terkejut tadi. Kufikirkan hantu rupanya dirimu. Ustaz ada pantun padamu. Boleh. Hari Isnin bertemu kamu. Cakep. Berjalan-jalan sambil bersembang. Cakep. Kufikirkan hantu yang mengilai, ternyata dirimu. Wajahmu tak ubah seperti bulan yang mengambang. Mengambang sangat. Memang malam ni malam yang... Alfina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pantun untuk Ustaz? Tak ada. Silakan. Tak ada, Ustaz. Ada soalan mau tanya? Tak ada. Jadi Ustaz balik dulu. Terima kasih, Ustaz. Dan saya transfer lah, Ustaz. Terima kasih dah datang. Tadi buat apa? Tadi aku disampur sama Ustaz lah. Ya ke? Dia ceramah pasal memang betul ke ni dunia sudah semakin tua. Lepas tu kau bilang apa sama itu Ustaz? Aku cakap you kerana memang betul. Yalah betul lah. Jangan lawan, tak baik tau Ustaz tu. Betul. Lepas tu Ustaz cakap apa lagi? Ada dia cuba-cuba ngorak ke? Ada Ustaz tu cakap apa ke? Cuma dia Ustaz dapat pantun. Alamak, Ustaz berpantun. Dia pantun apa? Lupa. Baru bagi tahu. Lain kali kalau jumpa Ustaz tu panggil aku ke. Kok kau ada misai? Iya. Di mana kau boleh ada mission ni? Kau perempuan ke lelaki? Warrior. Alamak. Aku ada pot baik lah esok. Apa muka geram sangat tu? Apa yang geram sangat tu? Itu bagai. Ada kan ni. Terima kasih. Aku dah macam abang-abang kau tau. Dah. Apa yang kau marah sangat? Apa yang bagi tahu? Cakap elok lah. Okey. Esok aku ingat aku nak bawa kau pergi tepi pantai. Apa? Mancing. Mancing apa? Mancing lembu. Aku kira mancing emosi. Mancing ikan lah. Okey. Mancing ikan. Nak? Kau ada joran? Tak ada. Belilah. Lepas tu nak mancing macam mana? Saya saja jadi umpan. Kau jadi umpan? Tak apalah. Saya berkorban. Korban. Kau nak berkorban apa? Kita bukan nak pergi berperang. Kita nak pergi mancing. Sibuk nak berkorban. Kau ingat ni raya Aidiladha ke nak berkorban? Kau ingat ni raya apa? Aidiladha. Nak korban bagai. Kau bukan lembu. Kita ni nak pergi mancing ikan. Kau sibuk nak berkorban. Ingat apa? Bulan Merdeka ke? Berkorban apa saja. Kita nak pergi mancing. Kenalah ada batang mancing. Aku mancing kau jarang. Ada mancing? Tak ada. Belilah. Aku belilah nanti. Esok aku beli. Berapa? 1. Kenapa 1? Banyak kali. Tanganku cuma 2. Bukan gini. Betul juga. Betul. Betul. Jadi, esok kau beli 1, aku beli 1. Okey. Kita mancing kat belakang pantai. Kau nak ikan apa? Ikan bawal. Ikan bawal? Aku nak ikan keli. Keli? Betul. Kau tahu tak ikan keli? Tak. Kau tahu ikan keli? Tak. Indonesia panggil apa? Ikan apa tu? Ikan keli. Dekat pantai ikan keli best. Oh. Lele. 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 Ya. Memang ada di pantai lele. Kau bodoh, kau tak belajar. Aku belajar. Baru tahu aku. Ada lele di pantai air asin. Ya. Kau belum pernah kenal lagi ikan keli lele yang pantai punya. Sedap. Oh. Lain kali kalau nggak pernah mancing, belajar sama orang kaki pancing. Okey. Aku mau tangkap ikan lele, ikan keli dengan ikan haruan. Oh, ada. Best lah, Kak ni tahu sangat. Ikan haruan kalau kita dapat, kita boleh jual ke orang-orang mengandung. Memang ke? Memang.
Ya, orang mengandung kalau makan ikan aruan nanti perut dia cantum balik. Betul. Bagus untuk mensihatkan badan. Lepas tu, aku nak mancing ikan toman. Toman. Ikan apa lagi tu? Kau ikut je lah aku pergi pantai tu. Kau jangan cerita mak kau. Semangat aku ni nak mancing esok. Hey. Jangan cerita sama ibumu ya. Tak. Nanti ibumu marah. Taklah. Ibuku baik. Kalau ibumu tanya kita mau bilang apa esok? Nak bertamasya. Bertemasya mana bisa, nanti dia ingat kau dengan aku berpacar. Tak boleh. Ya, jujur lah. Jangan jujur. Lalu? Tipu. Tipu? Tak Baru lah. dosa. Baru dosa. Dosa. Wajah tak ada dosa. Itulah teman. Mak, kalau aku ajak kau, nanti mak kau tak bagi sebab aku laki. Aku ajak abangku lah. Tak boleh, nanti abang kau tahu pok rahsia tu pok rahsia. Nanti kalau ajak abang kau beritahu kawan abang kau beritahu kawan abang kau, kawan abang kau pula beritahu kawan dia punya kawan abang kau, kawan kau jangan kawan punya kawan dia beritahu punya kawan abang kau beritahu lagi kawan punya kawan abang kau beritahu lagi kawan dia punya kawan dia punya beritahu kawan dia punya kawan di situ punya kawan, nanti tempat tu ramai. Tu juga. Tempat tu ikan banyak. Kalau kita tak bagi tu orang, kita boleh bawa 2 besen tau. Bukan sini. Sini. Besen kat sini, mana nak bukan besen macam ni? Sini. Itu. 2 besen tau. Bisakah jual? Jual bisa, makan bisa, bela pun bisa. Kolam kau tu dah lama tak ada ikan kan? Betul. Esok kita bubuh ikan keli. Okay. Lepas tu ikan keli tu mengandung, dia beranak tau. Ikan keli tu beranak 9 bulan. Lepas dia beranak, anak dia banyak. Bila dia banyak. Kau bisa jual. Bila kau dah bisa jual, kita akan dapat duit. Tolong kamar lama, peti lama, duit lah sangat lama. Bila kita dah ada duit, kita dah boleh pergi shopping. Kayalah kita. Sampai bila kau nak duduk dekat gua? Betul. Kita kena keluar pada gua. Betul. Aku pun sampai bila nak duduk kat rumah ni? Mesti nak beli rumah baru. Betul tak? Betul. Bermodalkan ikan keli yang kita tangkap kat pantai tu. Kayalah kita nanti. Kau jadi jutawan Indonesia, aku jutawan Malaysia. Lepas tu kita collaborate baju, kita jual baju Melayu. Kau jual bakso, aku jual baju Melayu kat Indonesia, kau jual bakso kat Malaysia. Ngam. Bakso beranak ikan lele. Ngam. Samini namini melo pasogro mini weri we. Ela kimi sekono mani mina pusici aci pisi kuntra. Umami mina minu kapala nu jobi. Putai si anai si buah. Pici nu pix puskalani yani boji. Tadi sebelum lah ada makan apa? Panadol ke? Air ketum ke ada ke? Makan lele. Makan keli-keli. Lain macam kau punya stamina ni, banyak makan gula lah. Sebab tu tadi saya ada kumis. Kau nak tahu tak? Kau pun ambil balik. Ya ke? Tak payah tutup hidung je tu. Tak payah lah. Kau macam berpengalaman ni kau ni. Siap tutup hidung bagai. Esok kan, dekat kampung kau, aku dah usaha tu rumah kau. Pakcik tua tu, anak dia dah balik kampung. Diorang kata kat rumah dia ada emas. Lepas tu? Kita ambil lah.
Tak apa. Tak apa ke? Tapi kau yang ambil. Kau nak tumbalkan aku? Bukanlah. Aku jaga luar. Okey. Thank you bagi. Aku jaga luar. Hmm. Kau masuk dalam rumah. Hmm. Kau ambil benda tu. Hmm. Kau bagi kat aku. Lalu? Kau tinggal di situ. Aku kena tangkap lah. Tak polis tangkap aku macam mana? Bila polis dah tangkap kau, jadi dah tak ada penjenayah dah. Kes tutup. Aku selamat. Memang betul-betul aku jadi tumbal. Tak sudi aku. Jangan tak sudi. Okey, tak boleh. Dapat duit nanti, aku bagi dekat family kau sikit. Okey. Kau kat dalam penjara, nanti aku jamin lah kau. Okey. Kalau dijamin gitu, aku okey lah, okey. Esok, okey? Esok? Esok tak boleh. Oh, kapan? Esok cuti. Kapan lah? Lepas raya. Lama sangat. Okey? Sebelum raya Cina. Okey. Deal. Pelanda macam... Deal. Tak boleh. Deal. Tak boleh. Tak boleh. Bukan Morim. Jamin layan. Okey, Bil. Okey. Gini Bisha. Okey, Deal. Sam. Pelannya gini. Hmm. Aku dapatkan kunci. Kau masuk ikut depan. Kau masuk. Kalau nampak atuk tua itu tengah tidur, kau jalan jengkit. Emas tu di bilik nombor 2. Okey. Bawah katil. Katil. Yelah, orang tua mesti suruh bawah katil. Okey. Kau nerap, kau ambil bawah katil tu. Kau tengok lu, takut-takut kau nerap tengok ada benda lain pula kan. Belum lagi. Oh, latihan. Kita belum masuk lagi rumah dia, kau tak payah nak... Latihan. Tak ada orang tengok, tak ada. Belum buat, jangan risau. Okey. Kita bukan kat rumah tu dah. Yang kau usah lagi kan je. Belum buat lagi. Jangan duk. Okey. Situ tak apalah. Kau masuk, kau ambil, dapat je kau lari. Aku tunggu kat depan. Kita naik motor. Okey. Tapi tak boleh. Kau perempuan, kau lelaki, mana boleh naik motor sekali. Aku Kau bawa jalan motor kaki. sendirilah. Kau ada motor ke? Ada. Bajai aku bawa. Mana? Bajai. Bajai tu apa? Mana aku faham. Kau ingat aku orang Indonesia ke? Tuk-tuk. Oh, tuk-tuk. Tu. Aku ni Malaysia, kau Indonesia. Kau yang cakap bahasa pekat sangat. Okey. Lepas dapat tu kita jual. Apa yang garang? No muka. Saya menghayat. Saya dah. Eh, Berandai-andai. Kita masuk rumah tu nak ambil emas, bukan nak hempuk pakcik tua tu. Yang kau muka garang sangat. Kau masuk relax je. Kita bukan nak buat pakcik tu. Kita ambil je. Kita bukan ni buat orang. Buat orang tak baik. Okey. Tak. Kenapa aja kau buat orang? Dosa orang. Memang ambil emas tak baik? Baik ke? Kita bukan ambil, kita pinjam. Pinjam. Kapan kita balikan? Lepas kita dah balik modal. Kita pinjam dulu emas tu. Kita dah meniaga, dah balik modal, kita dapat, kita bayarlah balik. Okey. Kita bukan curi, kita pinjam. Kau tak faham? Kenapa tak bilang langsung? Kenapa harus mengendap-endap? Ini pinjaman wang secara tak sah. Biasa kau dengar pinjaman wang secara sah kan? Yang ni dia jenis pinjaman wang secara tak sah. Biar berbeza. Tapi kita dipinjam. Kita dah bajak, dah dapat duit, dapat balik harga emas tu, kita bagilah balik emas tu. Tapi kalau datang kita nak bagi tu, pakcik tu dah tak ada, kira halal lah. Okey. Nak bagi siapa, dia mana ada siapa-siapa dah. Sorang-sorang je. Dia sebatang kara. Jadi pembahagian dia kau dengan aku kena sama adil. Okey. Kau muda, aku tua betul? Betul. Okey, kau umur 19. Ya. Aku 31. Ya. 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 30. 12 tahun, betul? Betul. Jadi kau ambil 12%, aku 88%. Itu ke yang seimbang? Tak. Kau masih kecil, kau tak perlu pakai duit yang banyak. Macam dimanipulasi aku ni teman-teman. Okey. Tak nak je kau ni.
Nak, aku nak karya raya. Kalau nak kau nyanyi lagu. Lagu apa? Ikut kau. Lagu engkau. Bukan, ikut kau. Ikut engkau. Apa? Terpulang. Tak tahu. Pakcik tu kalau dia terjaga nak bagi dia tidur balik kena nyanyi. Aku punya. Ni. Cuba. Semakin menyala. Dah. Yang benar lah kalau gitu lagi bangunlah dia. Lagu yang bagi pakcik tu tidur. Bagi tidur? Kau bayang tengah kau masuk pakcik tu terbangun. Macam mana? Kau kena nyanyi dia tidur balik. Cuba. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Nah, kalau pakcik tu ini, dia ambil emas. Kau nyanyi balik lagu tadi. Aku nyanyi pakcik tu. Pakcik tu. Nak terbangun kau nyanyi lagu tu. Cuba. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Kalau kau nyanyi lagu dandut, menarilah pakcik tu. Sedap lah tu, aku ikut menari. Orang tua tu dah elok-elok tidur. Dia nak terbangun, kau dodoi-kan dia, bukan kau dandutkan dia. Oh. Orang dah tidur, kau pergi dandut, dia bergilik lah pakcik tu. Kau bagi lagu tidur lah. Oh ya, nantilah aku fikirkan. Biar... Aduh, okey kau jadi pakcik tu. Aduh, nak buat kerja pun tak pandai lah kau ni. Bagi tidur. Ilahi. Kau yang jadi pakcik tu. Apa yang tiba-tiba lagu nasyid pula ni? Okey. Kau nak terbangun. Kau buat apa nak terbangun? Bangun tidur. Tidur lagi. Bangun tidur. Tidur lagi. Bangun. Tidur lagi. Habis bangun. Terus tidur. Kalau bangun. Tidur lagi. Tidur. Tidur lagi. Nah, ini lagunya. Betul lah. Kau ni, aku ni apa? Aku ni ketua yang bijaksana. Ini kalau penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, gimana makcik tu mau tidur? Ada yang bilang, Alvina goyang. Jadi pakcik jangan heran pada pakcik yang berkenan. Jangan heran Alvina bergoyang. Maafkanlah kalau ada barang hilang. Alvina janji dapat modal nanti Alvina ganti balik lagi sekali. Pakcik tidurlah, tolonglah tidur. Kalau tidak Alvina takut. Alvina takut ditangkap. Takut dimasuk ke lokap. Alvina tak nak masuk dalam lokap. Betul lah ni, betul. Bergoyang nanti berjoget kakek tu. Lah, jadi jangan kau nyanyi lagu dandut. Nyanyi je lagu yang bangun tidur. Tidur lagi. Bangun tidur. Tidur lagi. Tidur. Tidur lagi. Memanglah sangat ini langsung mengantuk saya. Ngantuk kan lagu gitu, ngantuk kan? Jadi kita kena ada rancangan. Kalau kita dah kaya, kau nak beli apa? Apalah. Mobil. Kereta. Bosan. Rumah. Bosan. Apa? Kau tanya kalau aku kaya mau apa? Apa tu? Kalau aku kaya, aku mau bagi duit aku sama orang tua-tua. Betul. Termasuk kakek tu. Ya, dia kan tua. Kenapa? Betul sangat. Kenapa kau macam tak setuju? Tuju. Cuma agak bingung ya. Kita ambil emas dari kakek tu. Kita dah ada untung. Kita bagi kembali. Kita kasih kembali. Tak setengah ni akak ni. Dengar sini. Biarlah orang nak kata kita jahat macam mana pun. Biarlah orang kata kita buruk ke, ambil barang orang ke. Tapi kita jangan pernah lupa berbuat baik tau. Jangan pernah lupa pada orang tua-tua tau. Betul. Jangan lupa pada orang susah. Betul. Bila kita dah ada duit, kita kena tolong orang susah. Betul. Jadi betul lah apa yang aku buat tu. Betul. Apa yang betul? Betul lah, harus saling tolong-menolong. Dah macam Upin Ipin kau ni semua betul je. Akak. Ya.
Aku ni baterai HP ku dah 2%. Alamak. You. Sebab aku dah live 3 jam. Alamak. Jadi Alvina, terima kasih untuk malam ni Alvina. Ya, aku makasih. Sebelum kau berundur guys, orang Malaysia jangan lupa follow adik saya. Terima kasih akak. Adik saya daripada Indonesia, Alvina Buffalo. Follow dia, support dia. Follow dia, support dia, the best people in the Indonesia. Newcomer lah in my life. Okay? Thank you Alvina. Terima kasih akak, abangku. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Jumpa lagi nanti. Ya, Waalaikumsalam. Okay. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi Ya. Terima Bye-bye. kasih abang. Sama. Bye. Bateri nak habis pula. Ui, cerita tadi tu punchline tu. Bersambung-sambung cerita tu. Tapi betul ke dah ambil dah emas kat rumah pakcik tua tu? Dah dapat duit banyak. Bagi dekat orang tua, bagi balik kat pakcik tu. Apa motif ambil Hai, tak faham sekarang ni. Tapi macam ni lah guys. Kalau random memang lucu guys. Tapi gift tak jalan guys. Jadi nak tak nak, saya rasa kena berfikirlah pula kita kan. Dia nak saja seri paket je. Dia boleh ganti Vanilla. Dia untuk gantikan Vanilla tak mungkin. Tapi masing-masing ada kelebihan masing-masing. Itu je. Vanilla dia ada cara dia. Dia ni nak kena ikut cara orang tu susah nak untuk dapatkan game. Kalau dia gila sikit. Vanilla ni dia terima kasih Bang Gigi. Terima kasih Faizal, support saya Faizal. Ni benda apa yang menjadi aku tak buat tas tu. Dia ada tas tiba-tiba ni bengong tu. Terima kasih tau. Dia ada Vanilla ada best dia ada best dia. Itu lah. Saya tak boleh bubuh siapa paling best. Dia pun saya bawa 2 game dengan dia. Maksud dia bawa 2 kali bermain dengan dia. Jadi kita random. Terima kasih siapa bagi tu Thank you. Buat tas gelik aku tak tahulah. Sendiri jadi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lambat accept? Takut ke? Bukan takut. Ada benda lagi penting daripada kau. Siapa? Orang lah. Siapa orang? Ui, kau bila buka lagu-lagu lama, lagu-lagu raya, bakar songkok, pegang penyapu, baca kat orang tua-tua. Memanglah, saya dah tua dah. Kalau macam kau ni, orang kata tak payah tunggu tua. Sekarang pun dah nampak dah gaya-gaya. Kalau mulut ada benda yang baik ke nak cakap? Macam mana pun kita memang akan tua satu hari nanti. Yelah, bukan sekarang kan muda lagi. Tapi muka tua. Dengan pakaiannya, dengan seluar londehnya. Bukan seluar londe, ni seluar baggy. Bukan seluar baggy ni, kau tak ada isi ni. Seluar baggy, macam mau pakai. Aku badan besar pakai baggy, seluar baggy. Kau kecil pakai seluar apa pun baggy. Sebab kau kecil. Kau semua kecil, tangan kecil, kaki kecil, jari kecil. Ada benda yang besar. Apa? Otak besar. Otak besar tak apa. Kalau benda tu aku tak percaya. Sebab aku dah nampak hari tu, dia cenonet je. Apa yang cenonet? Tak habis-habis nak main saya punya nonet. Kalau tak main saya punya nonet tak ni kan. Jangan sebutkan di band, aku sebut cenonet. Nonet je. Acak air dia belum bayar lagi. Oi, air kau dah bayar belum? Dah. Kau kalau pakai songkok tu pakailah betul-betul apa yang saya pakai belakang songkok kau. Abang tak tahu yang saya pedas. Saya panas. Pedas ke panas? Pedas tambah panas. Jadi bodoh lah. Apa jadi kebodoh pula pedas sama panas jadi bodoh? Manalah aku tanya je. Tu katanya tu kenyataan. Lepas tu marah orang cakap dan memang betul. Salah. Kau buat apa gula bukan main banyak tadi tu. Kau nak kena kencing manis ke? Tak kencing manis tu sukatan dia. Sukatan dia kepala otak kau. Itu kalau kau minum hari-hari, minggu depan kau dah kena potong kaki kau tahu. Bukan main banyak kau tuang tadi. Abang tak pandai buat air. Nenek aku pun pandai buat air. Tapi kurangkanlah manis dalam minuman. Lebihkan tak manis rasa. dalam... dengar dulu. Kurangkan gula.
Kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Tak payah nak bagi punchline. Aduh. Dah. Pakai sukatan. Tu kau buat apa pula, jampi? Ya, nak pakai lah main fikir. Kalau macam kau jumpa bomoh siang pun boleh tentu aku kalah lah. Abang baru kalah lah saya. Jaga. Terima kasih. Engkau tak pakai bomoh kalah. Kalau kau pakai bomoh pun kalah. Kau jumpa bomoh siang pun kau tetap kalah. Mari. Sebab Kalau kau memang jenis kena mandi bunga. dah mandi Kau bunga. duduk rumah bukan seorang je ke? Apa yang kau minum air sampai 1 jak? Saya minum air 1 jak saya hari-hari. Betul kau tahu air masuk kat kepala tau. Abang suruh saya besar. Abang cakap kat saya. Kaidi dah tak besar. Saya nak minum air. Bagi besar. Yelah, kalau tak besar bukan minum air, kena makan minyak. Minyak? Kenapa pula? Pakai minyak baru besar. Tu besar lain bang. Faham? Habis dah kau sapu kat Tapi situ, saya kau sapu. punya dah tak kena pakai minyak. Dah besar dah. Kau sapulah kat badan. Tu minyak apa? Apa-apa je lah minyak. Janji minyak kau sapu je lah kat badan, boleh kembang. Abang cakap minyak lain tadi. Aku sebut minyak je. Ingat saya tak faham ke abang punya minyak apa? Apa pula kau faham? Tak Abang faham tu aku minyak lain. tu je. Ni abang ni. Abang tahu. Patutlah rambut makin tak ada. Kerja memfitnah je. Abang minyak tu je abang tahu. Aku sebut minyak body Ron 95. Ye lah tu. Sabar. Lama kau ni, aku gerak dulu lah. Sabar. Kau ingat aku ada masa ke nak buang masa dengan orang macam kau ni? Kau ajar pula. Makin lama kita nak puasa tau. Sepatutnya kita ni cakap benda yang baik-baik. Bukan cakap benda yang nak marah-marah. Kau belajar mana? Belajar kat sekolah. Cakap benda baik-baik bila dekat nak puasa. Tak puasa ke, memang kena cakap benda yang baik-baik. Bukan bila nak puasa je cakap benda baik-baik. Jap. Brother saya dah invite. Apa? ما يتخيرون ولحم Kawan abang yang ما Kau mana-mana je dia. وحور Aku dah salah dah ni. Dah lah tu banyak. Cap. جزاء بما كانوا يعملون لا Dia imbak aku macam mana kau masuk dalam ni? لغوا ولا تأثيما Diam lah. إلا قيلا سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم Bodoh kau ni. Tak, aku nak mengajak kawan-kawan aku semua dapat pahala. Mana? Kau invite. Tak baik bodoh. Dia mesti ingat kita main-main. Idea dia bodoh. Dia invite Kak kita Aidil lagi. dah invite, lepas tu dia turun. Tak masalahnya. Aku okey je nak dengar. Aku pun tak tahu surah tu habis bila. Al-Waqiah, Tapi surah Al-Waqiah. panjang kan. Masalahnya.
Kalau nak invite Errol bagi tahu dulu. Ya tak, aku tengok Errol macam tak ada buat. Tiba-tiba kau keluarkan Errol, aku pun tergelak lah, mana boleh aku tahan. Aku nak invite Errol, aku tengok Errol macam tak ada buat apa, sama-sama lah kita dapat pahala. Dah kaedah tak nak pahala, kita sama-sama invite. Tengok-tengok nama cakap naik-naik. Dah macam jadi lekat. Kadang kau ni invite-invite orang tu kau belah, kau ajar lah kau ni. Ish. Tak payah cakap kau aku ajar. Ya, abang pun turun. Abang pun Orang sama tak je abang invite orang belah. Abang invite orang Palestin hari tak belah. Aku invite orang bukan mengaji, ni tengah mengaji gila. Yelah, tak payahlah cakap macam tu. Faham? Apa dia cakap macam mana? Betul lah kau belah, kau dah belah, kau tinggal aku dengan Ryan. Lepas tu, rahsia lah Errol datang backup. Tak payahlah. Tak payah. Hati kau. Tak payahlah. Biar je lah kita dua tadi tu. Dah nak habis dah yang kau invite Errol buat apa? Bila masa? Aku tengok Errol tak ada buat, tak ada buat apa. Errol tak ada buat apa kan? Kalau boleh janganlah invite time tadi tu. Aku tak expect. Ya, Kalau macam ni tadi tak tergelak aku. ya nak. Ya aku pun ingatkan Errol tak accept lah. Aku mah harapkan Errol tak accept. Aku nak tukar orang lain tu. Tahu Bukan Errol. Tadi orang tu tengah mengaji. Abang tak expect Ryan nak invite Errol. Errol pula orang tengah ngaji naik-naik hap. Mananya abang tak ke tepi. Abang tengah macam ni kan. Bukan Tapi kurang okey, ajar kita dah abang. beda Bukan dah kurang sikit ajar. pahala dekat Abang dia. tak tahu dia baca surah apa tadi. Kalau nak tunggu dia baca surah tu, esok baru siap tu bang. Tak apalah. Kita undur lah cara. Baik bukan je. Cara elok. Kau tak ada salam, tak ada apa. Kau tinggal kita orang berdua. Tak payah. Asyik saya je salah. Asyik saya je salah. Masalahnya memang kau yang buat masalah tu. Kau yang invite, kau yang pergi. Saya ingat kawan abang. Faham tak? Kawan abang yang... Kau ingat Abang John ke? Abang John. Tu Abang kawan John. Itu salah orang. Ramai tadi. Sekarang ni, Acap, jom kita lawan dua. Kaedah pun tak lawan dengan aku lagi. Tapi Kaedah dah tak ada. Kalah. Kalah dengan kau? Kalah. Dia kata dia kuat tadi. Kau takkan tak tahu. Aku, abang-abang, kakak aku ni. Aku dah kalah. Korang adik-beradik ke? Siapa? Kaedah dengan Errol? Kenapa? Baju sama? Sebab Errol nak jadi ni, adik-beradik dengan Kaedah? Nak. Kaedah pun anak. Mana ada adik-beradik? Kalau macam ni, bagi dia orang berdua lah. Okey, saya... Errol? Lawan Kaedah. Abang. Ryan. Boleh ke menang guys? Saya view tinggi pada Ryan. Tapi Ryan ni dia kuat lah guys. Payah saya nak kalahkan dia. Macam mana? Saya kalau ada brother-brother hari tu boleh lah. Dia brother-brother hari tu tak ada. Memang abang tak ada. Okey, kita try layan lah. Kejap. Oi, tolong tukar weh. Kalau kau nak jadi penyokong, tolong tukar. Jangan Liverpool dul. Sumpah, aku rasa malu weh. Aku hina lah channel pun aku takkan tukar. Tukar weh, tukar. Aku kerja tengah live je. Tukar. Assalamualaikum. Kau nak borak apa ni? Tak ada. Okey, kau kena tahu. Okey, lelaki yang setia adalah lelaki yang menyokong MU. Tapi kawan-kawan aku banyak pasukan Liverpool. Okey, tuan Liverpool dah kalah dengan MC. Dan sekarang MU dah duduk selesa dah. Okey. Aku tak tengok EPL. Aku tak minat EPL Aku minat main bola, suka main bola. Tapi bola aku tengok, aku dah ada baju Manchester United. Aku buat semua jersey ada. Tapi kau kalau betul-betul EPL, kau minat apa? Dulu lah aku pernah sokong dulu. Apa? Aku dulu minat apa Chelsea. Lama lah. Lepas tu aku tak, lepas tu lepas dah tukar Yokohama apa, aku dah tak tengok lah. Aku daripada dulu dengan bapak aku sampai sekarang MU ke. Cuma aku dulu tak menonjol sangat. Sekarang ni aku asyik kena macam itu hari kan. MU asyik kalah. Tengah-tengah season, tengah perlawanan semua asyik kalah. Aku dah kena hentam lah. Sekarang kau tengok MU ni dia ujung sikit datang. Sekarang MU tak ada kalah lagi. Aku ingat aku sokong Melaka United lah. MU ke? Ada boleh. Kau kalau kau nak jadi fan yang setia, kau adalah penyokong MU. Kau borak pasal setia. Kau kahwin pun tak lagi. Tak maksudnya okey, kau bayangkan kadang MU jatuh bangun macam mana aku setia dengan MU. Tak pernah aku tukar tim. Habis baik aku sokong Gerik. Macam mana jatuh turun naik pun aku sokong Gerik. Pun sama juga setia. Gerik tak main EPL ni, waktu EPL. Apa? Yang setia tengok EPL je? Ya, setia tengok EPL je. Tak kau tengok EPL baru setia. Habis orang tak ada TV kat rumah. MU padu. Kau kena tahu MU padu. Itu kau tak boleh nafikan. Tak tahu, aku tengok lah. Nanti aku dah tengok, aku pilih balik hati mana. Ya, kau tengok MU ni MU. Aku sekarang ni lebih kepada AMZ ni. AMZ. Kau tengok apa? Airil 44 tengah viral. Tengah viral. Lepas tu sikit-sikit paling tampur bunga. Smart tu. Macam mana dia buat? Tak tahu lah. Itu pada dia orang lah.
Sekarang kau nak lawan aku tak? Lawan lah. Siapa takut? Okey. Mari Kalah buat apa? Apa kau nak? Kau yang ajak aku. Cabai, Takut cabai, jangan. cabai. Cabai tak ada. Kalau ada aku okey. Aduh, kau dah beli cabai. Terung ada terung? Terung ada? Okay. Ini terung. Okey, aku makan terung. Bukan. Sumbat terung. Kat mulut Kaidi. Dah bosan dah tak tahu nak buat apa. Okey, dia cabai je. Buah peria ada. Buah peria. Buah peria dia kelat. Aku memang makan buah peria jadi sebagai ulam. Tadi baru makan tengah hari tadi. Buah peria. Kat rumah aku ada peri ada, jering ada, genuak ada, petai ada sekarang. Genuak. Okey, jom. Kau ada genuak? Ada. Jom. Dah jom aku tak ada macam mana? Oh, tadi kau kata ada. Aku cakap tak ada. Okey, tak ada. Zaman arwah ayah aku hidup tu selalu lah beli geduak. Bila masuk tandas aku takkan masuk tandas tu. Bukan mau hapak baunya. Tapi kan sedap. Aku mana pernah makan. Okey, kau ada apa je kat rumah kau? Aku Bawang ada bawang. Lobster, king crab, daging A45, air avian. Ni. Maaf lah aku T20. Okey. Macam tu. Okey, saga ada belakangan? Ada. Aku T20 tapi naik saga. Okey, kalah. Tekan minyak sampai all out, sampai punya pum. Sampai Tekan cabut je- enjin. Tekan jadi. Okey? Okey. Aku bagi dia tala rumah dulu boleh? Boleh? Kalau sana dia ke jalan biar dia tala ke rumah. Okey, jom. Alang-alang tu boleh tukar, boleh claim insurans. Insurans ni kalau agak-agak backup berapa tu? 10 ada ke 5 je? Kalau saga insurans road tax baru 400 lebih. Dia cover adalah dalam 200.5 tak? 200.5. Okey, macam ni lah. Kalau macam gitu, RF engkau. Yang tu road tax tak hidup lagi. Tu kalau RF engkau, kalau tekan-tekan gigi tak tu, kau takut hilang. Macam hantu botol. RF aku 4,500 tau. Sampai sekarang tak jalan lagi. Sekarang ni kita lawan. Kau nak apa aku ikut cepat. Jangan buang masa. Aku ada. Itu macam cabai. Semua tu. Yang lain aku tak pandai kan? Aku benda kau cakap tu best. Tapi kau tak cerita awal. Kau nak aku belilah cabai. Esok belilah semangkuk ke sikit je. Boleh-boleh kita main gigit cabai. Tapi ni aku tak ada. Aku sampai gerik ni. Okey, ada apa? Okey. Sunlight. Okey. Buka tangan. Tak best. Baldi ada baldi. Ada? Kentut dalam baldi. Bagi buih tu. Kentut bukan boleh minta-minta. Dia kena time. Kau ingat kentut boleh paksa-paksa. Dia bukan kencing. Kencing boleh. Kalau kau tahu kencing sekarang boleh kencing. Kentut dia kena ada angin datang kat mulut. Macam ni. Kentut, kepal. Kentut, pada kau suruh kentut, baik kau suruh berak. Dah halang bontot kat badi, Macam berak ni. je. Kau kentut. Berak tunjuk kat live. Kau kentut, kau kepal. Kau tahan orang. Bang, saya ada hadiah. Kau cekup tu. Lepas kat muka. Macam tak ada otak kau punya punishment. Yelah dulu selalu buat waktu sekolah. Yelah janganlah. Okay macam ni. Kentut letak tangan. Cium. Bau getah scrub. Lain. Yang benar orang kata lain. Okey, kucing ada kucing. Kucing ada? Kemam kepala kucing. Kemam. Okey. Rumah kau anjing ada anjing? Ada? Nyonyok telur anjing. Otak kau kemam kepala kucing. Kau ingat kucing tu kecil je. Ini mesti kau ada. Belum aku kemam dia dah kokak aku kau tahu. Okey. Ini kau mesti ada. Aku pun ada. Semut ada. Gurau TikTok apa? Semut. Semut ada? Telan 3 ekor semut. Berapa? 3 ekor. Okey, rumah kau kengga ada kengga. Kau minta aku semut, aku minta kau kengga lah. Okey. Ada? Okey, kau telan 3 ekor kengga. Kalau kau kena semut tiung ada rumah kau? Semut tiung tak ada yang tonggek tu. Mana nak cari? Rumah kau kampung senang lah. Rumah aku rumah taman mana nak cari? Lipan ada lipan. Lipan ada dalam tanah. Jenuh nak korek elok tu. Letak dalam telur 3 ekor. Kalau otak kau. Okey. Rumah kau lintah ada? Lintah? Buka kau punya tu. Berbola. Bagi besar berbola kau. Elok-elok lah Cap. Kau main banyak lah. Okey. Kelawar ada kelawar. Gendam kelawar minum air kelawar.
Punca COVID dekat baling je. Elok-elok lah. Elok-elok. Macam ni Tokek. Boleh panah push HIV diorang kata dulu. Lain lah, Cak. Allahu Akbar. Okey, ni kau ada. Apa? Ailio. Tanya-tanya gitu, gesek bau. Janganlah, tak kira orang viral kata pengotor pula. Okey, lain lah. Kau bagilah. Okey. Macam ni boleh buat? Nak maju. Lepas tu bagi buat macam ni. Boleh? Tak best. Ni, buat macam ni. Macam ni. 100 kali. Kuat. Dia kena bunyi kuat sikit. Macam mana kau tunjuk? Oh ni, aku tak boleh. Tak ingat lah, dia kena berpeluh sikit benda tu. Baru dia plak. Dia kena basah-basah. Ya dah. Yang buang masa. Okey. Kau bagi. Okey, kalau aku bagi kau ada spek. Ada? Letak Colgate kat spek pakai. Jadi detik ikon ni. Tak best. Best. Okey, kau bagi. Boxer kau ada boxer? Ada? Okey, bubur kat dalam boxer tu pakai. Oi, macam ni? Ambil odol, bubur yang banyak dalam boxer tapi Susah dalam. nak pakai semua nak ni. Susah nak tunjuk nanti kan orang cakap kita tipu. Spender? Spender tak pakai, aku pakai boxer. Okey, Colgate. Colgate. Sorry, TikTok. Bukan. Odol. Odol? Bukan ni TikTok sorry Pokok pisang. Lubang telinga. Pokok pisang rumah memang dah clear dah. Ada. Boring lah kalau kat rambut pacak tu dah boring lah. Macam ni. Macam ni? Telur. Okay. Bola mangkuk. 2 biji. Pulut kuning ada? Pulut kuning tak ada. Pulut kuning. Telur 2 biji. Ayam hutan ada? Ayam hutan rumah Noah ada. Kau pergi rumah jiran kau ikat ayam hutan. Kau letak pinggan. Telur 2 biji dengan pulut kuning. Lepas tu kau bubur sos. Buat apa? Buat je lah. Itu kau dah macam nak puja dah tu. Kau Illuminati ke kau ni? Aduh, lepas tu kau nak gerak pada tu buat je ni. Kau ni dah Freemason bang kau ni. Kalau kau tak nak macam ni, kau buat macam ni. Okey, jadi cacing. Okey, ini punishment senang. Jadi cacing. Buat macam ni. Okey, kalah jadi cacing. Dia cacing. Macam ni, aku tunjuk kau. Mana? Okey, kau ada mozaik rumah kau? Mozaik ada. Rumah aku pakai ni, papan. Rumah orang kaya mana pakai mozaik? Ni rumah orang baling-baling je pakai mozaik ni. Berapa nak buat kat sampai mana? 20 kali. Kau buat kat jalan tar? Berbirat lah aku. Okey lah. Tak boleh nak jalan. Kalau macam tak boleh jalan, dia kena licin. Ui, bau. Tak boleh. Okey, rumah aku ada mozaik tapi kat depan ni pendek ni. Lah rumah? Rumah aku pakai tikar. Okey, kalau pendek, tikar pun boleh. Baju dia licin. Boleh pandai aku lah. 20 kali. 20 kali. Aku tak nak kau jadi cacing. Kenapa? Kau lintah. Lintah macam mana? Dia slow sikit pada cacing. Okey. Aku cacing kau lintah. Kau laju-laju Aku cacing. Okey. Guys. Dah dapat dah punishment dah dapat dah. Setelah 2 jam dah dapat dah punishmentnya. Come on guys. Aduh, saya harap ada lagi gifter guys. Semalam dah kalah Melinda ke tak ada gifter tak invite aku tu. Harap Melinda. Guys. Kali 3 guys. Kita tak booster ke tadi Rasa macam ada booster. Terima kasih guys. Ryan 4 win, kita 3 win. Terima kasih FCBDE. Gifter besar tak ada. Ui, Kak Ina, terima kasih Ina. Kak Ina ke. Blur, terima kasih Blur. 13 saat lagi. Jangan jauh sangat, nanti tak ada nak kejok. Ya Allah, 9 saat lagi. 7,300. Ya Allah. Duha, terima kasih Duha. Duha. Dan MY. Aduh, takkan nak kalah dengan Raya dah. Wawan, terima kasih. Kalau kau nak bagi, kau kena bagi kat kali 3 tau. Kalau nak bagilah. Kalau tak nak bagi, tap screen pun dah okey dah. Kita macam mana pun nak kena kalahkan Raya ni. Punishment ni baik ni, cacing ni. Ambil jari-jari kalian, letak di screen. 7,200, bantu tolong yang ni free je. Letak kat screen. Tengok poin kita 4.9. 1, 2, 3.
Kau tengok point nak macam mana? 5.3. Nampak? 5.3. Kejar balik 5.4. Tap screen nampak 5.5. Tap je, nampak tap je. 5.7. Oh, laju Syul. 5.8. Cantik Akon. 6,000 sikit ish. Kena kejar 7,000. 7 tap 6.3. Tap je. Jangan jauh sangat. Terima kasih. Kalau ada topi boleh tak dekatkan sikit. Penat lah nak tap. Aku pun tap juga ni. Dia 6.5. Kita beza dalam 1,200 lah sekarang ni. Alamak. Abang Aaron. Waktu ni Abang Aaron biasanya ada Abang Aaron. Pukul 2.30 ke atas. Adalah kalau ada. Aduh, akak-akak abang-abang dah lama tak ada ni. Akak Strawberry pun dah tak ada dah. Salam Baba Ami. Dia Nafia. Oh, yang tu kalau ada kita menang oh. Lagi ada 57 orang. Kalau di Hanafiah ada kita menang duk. Tapi dia bukan saboteur saya. Hari tu dia masuk dah saya pukul 6 pagi duk. Dia saboteur poju. Hari tu kebetulan tu duk. 60 saat guys. Ini kalau korang bagi semua darat 3 ni. 100 je 300. 1,000 3,000. 3,000 9,000. Ui! Syah! Ya Allah Syah. Awak bagi tiga power Syah. Syah wadohat. Mak P I cannot. Thank you. Guys jauhkan lagi guys. Kalau 3 ni Ryan kejap-kejap je guys. Biarlah dia jadi cacing tu. Santai Pak Abu, santai. Dia keluar bubu bagi bunga. Aina terima kasih. Dia bagi je bubu. 5 orang bagi dia bunga. Guys, tengok pandan. Bagi dia bunga tu. Amel. Terima kasih Amel. Kat Tata. Guys, bagi dia bunga guys. 2. Guys, dia kejar guys. Ya Allah, macam gitu je. Lah Kak Nuriza kat live dia pula dah. Dah. 14 saat lagi duk. Ya Allah, adillah. 12 saat lagi duk. Ya Allah, jauhnya. Siapa tolong? Syah, thank you Syah. Tolong Syah. Syah, sebelum habis saat Syah. Sebelum 5 saat ni berhabis. Kat Tata, Liana, 1 saat terakhir. Ya Allah. Aduh, Dayah Yuwati, terima kasih duk. Ui, lega ada Syah ni duk. Tak jauh sangat, taklah takut. Syah, thank you Syah. Liana, doa. Guys, sekarang ni tap screen guys. 28 tak jauh tu. Dia pun takut. Kita ada booster tak tadi lah. Guys, ambil jari letak kat screen lagi sekali guys. Nampak 26.7, 26.8, 26.9. Lagi 27, 27, 2000. Ya Allah, macam kalah je ni. 3. Saya pun tetap guys Saya pun tetap. Kasih 2M. Sekarang ni kita dah 27.4. Tap je. Siapa yang tap dia handsome. Ambil jari letak kat screen. 27.5 dah. Jangan jauh guys. 27.5, 27.6. Jangan 27.7. 27.9. Baik tu 29. Oh, semua tap handsome. Korang handsome, viewer handsome. 28.1. 28.2. 2,000 beza kalah ke ni. Booster kalau ada keluar lah. Kalau ada Abang Nekzi rasanya ni paling lama dia hilang 4 bulan ada kot. 4 bulan ke 5 bulan ke 3 bulan ke. 100. Bagi tipu. Kita kalah 2,000 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirlah. Dia keluar. Dia ada bubu. Aku mana ada bubu. Ui, ada bubu. Ui, guys, kali 5. Baik dekat Tata. Guys, ini penting. Kereta api ikan paus kalau ada guys. Tolonglah Kak Tata. Kalau Kak Tata yang bagi mungkin lagi pecah Kak Tata. Guys. Kali 5 ke 18 saat lagi guys. Guys, dah 29 kan nak kejar guys. Baiklah Duha. Jauhkan lagi guys. Point sama guys. Point sama Kak Tata. Jauh. Point 1,000 kan 8 saat terakhir guys. Dan Mr. Peserta ni terima kasih duk. Guys, jauhkan lagi guys. 3 budak jauhkan lagi guys. Syah, terima kasih Syah. Mak Pi. Zairo. Bila game macam ni baru best. Ya Allah. Kak Tata kali ni Kak Tata padu. Liana terbang. Yang bagi bunga. Bila Abang Am tak ada. Game ni best. Ni game lawan viewer guys. Viewer dengan viewer. Saya pun tak tahu siapa tolong saya malam ni. Syah, thank you Syah. Banyak bagikan pause. Liana, Zaza, Duha, Zairul. Abang Zairul, thank you. Ina, Mr. Prince Tenter. Syaifullah pula, Ekon Okfa Imran yang bagi bunga tiap-tiap screen. Thank you guys. Macam mana yang cacing tadi? Cacing. Patutnya tadi tak payah buat contoh, buat terus je. Sorry bos. Tak apa. Dah biasa dah. Tadi memang cakap, buat je lah 20. Tapi macam kau nak main, bagi main dulu. Bukan cacing, kau lintah. Lintah kau tak macam mana? Macam mana? Kau ingat yang kita pergi Langkawi yang kau buat kat pasir, nyaris kena kaca tu? Yelah. Okay. Wah.
Weh sakit muka Syul. Ni bukan lintah darat ni, lintah balik ni. Bukan main sendat seluar. Bukan. Pusing lah, pusing-pusing. Nak tengok kau pusing-pusing. Oh, nampak bumper kau. Bukan main, oh mantap gak kau punya bumper je dah. Kuat ni. Ush. Ni apa ni penguin? Mana lintah macam tu? Lintah. Lintah? Lintah apa ni? Lintah bulan. Lintah apa tu? Siap meloncat kepala ke depan tu. Lintah bulan. Okey, esok datang rumah aku. Bawa. Aku nak buat minyak. Kau itu dah beli dah kat Langkawi kan? Habis tu tahun 2020 berapa? Habis dah? Habis dah, hilang. Guna sekali dua hilang. Okey, kau menang, kau gila. Okey. Lepas ni kalau kalah, lompat katak. Tak best. Kau ada idea? Kau menang, kau bagi. Aku tahu aku menang. Orang menang saja tahu dia menang. Aku minta idea. Kau faham tak? Aku tanya kau ada idea ke tak? Tak ada. Jawablah tak ada. Gak ada kau menang. Kau menang. Lain tanya, lain jawab. Kat muka tak boleh guys. Ban. Umpat tinju. Okey. Duduk macam ni. Macam tu. Lompat. Tendang terbang. Macam ni? Berapa kali? 20. 15. Engkau ulat tadi. Ah? Engkau ulat juga sama. Berapa? 15? 15. Okay, 15 kau pun 15. Kau duduk macam tu, bangun 4. Hiya! Kau ni jet tinggi tau. Cakap banyak. Aku dah Jet bagan ni. tinggi tau. Oi. Diam. Jalan. Okay, sekarang ni kita tak ada bubu guys. Dia dah Siapa ada bubu? Siapa ada bubu? Jangan bagi dulu, jangan bagi dulu. Kita main kali 3 dulu. Terima kasih guys. Kapit jari tengah lipat ke lepas tu lepas tangan. Boleh ke tu? Sekejap lagi lah kalau dia nak main game 3 tersilap. Tadi kau tak bagi. Tadi main. Kak Tata dia tahu kerja dia. Tupai. Dapat TTU sial. Tembikai bagi Miss Atin. Siapa Miss Atin ni mesti yuk. Laki kalau bagi ni mesti gila-gila. Oh perempuan. Mak poin dia 135,000 berbalas kosong Syah. Tak ada muka member siapa poin kosong kena 135,000. Jahat Syul. Member tu poin kosong je. Dia bagi TTU. Member sebelah kosong. 1 poin pun tak ada. Sini TTU. Dia guys kali 3. Dah habis ke kali 3? Waalaikumsalam. Alamak. Sini kalau keluar TTU gentle. Gentle. Tak tahu apa gentle. Guys. Siulan Kung Fu. Oh yeah. Guys kali 3 guys. Tak apa kita ada kerja ni. Mr. Presenter. Awak dengan saya brotherhood. Thank you tolong saya. Guys. Booster kita pakai dekat 30 second terakhir. Sekarang ni kita shoot dekat kali 3 ni je. Kita shoot kali 3 ni tak payah bubur dulu kot. Kita fight dulu. Yang last tu point macam mana. Okey tak? Alamak. Tapi tadi Sultan bau-bau Syah. Ada perempuan tu tolong saya. Siapa nama dia? Alamak dia dah tak ada Salaman Barkuda. Apa yang nama perempuan tolong saya? Ripi kartun tadi tu. Mereka tu mesti pasal Marvel. Come on lah Marvel. Raya dah tak kuat. Kalau tak Syah. Kalau Abang Am tak ada. Dia ada lagi orang perempuan tu kuat tak. Tapi ni nampaknya semua tak ada. Ini potensi lah viewer lawan viewer. Sebab tu point sama. Saya pun viewer kat ni. Abang Aaron tak ada. Abang Iwan tak ada. Tapi Kak ni hari-hari dengan saya ni. Kak Tata. Dia kecil-kecil tapi dia ada. Guys kali 3 ni. Kalau kau nak bagi kat sini je. Sebab sini je akan jadi game. Kalau kau bagi kereta api. Dia dah kena agak 3 kat sini. Nampak dia dah 5,000.
topi ke apa depot ni kita bola. Thank you. Wow. Salah. Victoria Jugado. MK. Thank you MK. Lah, macam dia tak pernah ada buku kan? Guys. Account. 10 second lagi tu. Hai. Cai. Habis tu. Cai. Percaya dia akan fight 3 second terakhir ni. Ui Liana, terima kasih Liana. Liana, siapa tolong tu? Fucking Eric. Makin marah lah Ryan kat King Eric. Anak singa Syul. King Eric, kau memang kaki anak singa tu. Dengar sikit bola. Dah tak ada. Bubu kita dah tak ada. Ku sampaikan dalam nyanyian. Kita dah tak ada bubu dah guys. Kita dah tak ada bubu. Dia ada satu bubu. Abang! Ya Allah bang! Welcome back bang! Bang, welcome back! Ya. Dia tengah buka aku punya mute kan. Betul dia buat ganggu.